Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, hari ni kita akan buat setup adjustable MyVGN 3 ni. So dia pakai ring 15 dan dia kata dia nak upgrade ke 16. Jadi kita buat tinggi lah, siap-siap kan. Alright. Lepas tu elbow belakang dia kita akan gantikan dengan elbow short stroke. So, mounting dia pun dah tak cantik. Kita tukar sekali ada punya mounting dia. Kita tukar sekali dengan dia punya elbow mounting dengan apa nama? Elbow link. Sekali jalan. Lepas tu kita akan buat setup balik. So kita kena tinggi sikit lah. Sebab ni sekarang ni pakai ring 15. Okay, so kalau kita tengok sini, dia punya adjuster dengan spring ni kita akan pakai balik. Lepas tu elbow ni dia dah leaking. Jadi kalau kos nak repair ni makan modal juga. Mungkin dalam sepatang 200.5. Dan kalau sepasang dah kat 500. Jadi owner dia tak nak pening-pening. Dia nak tukar elbow adjustable ni kepada elbow short stroke. So kita pakai yang Pro Expert punya lah, Pro Expert kuning. Sebab ada short stroke, dia pendek sikit lah stroke dia. Dia tak boleh pakai elbow standard, tak boleh, tak sesuai. Dia tak tahan. So dia kena pakai yang short stroke. Alright. So ni elbow kita akan pakai lah. Dia Pro Expert kuning. Okay. Dia pendek sikit lah. Nak kata pendek sangat tak ada lah. So yang ni sedap lah kalau pakai kacuk dengan spring adjustable tu. Ok, so ni dia punya getah lama. Jadi getah lama ni dah koyak. Kita gantikan dia dengan getah boot stereo rack. So dia memang cun lah, memang fit masuk. Memang cun lah, harap tahan lama ni. Lepas tu mounting kita tukar. Ni mounting dia pun dah tak tahu mounting brand apa dia ni, tak tahu. Lain macam. Tukar kepada yang ni. Ok. Dia kena cari mounting dia juga. Macam dah pecah ni, dah tak cantik lah. Alright. Ok guys, so kita dah siap pasang mounting baru. Jadi kita pasang balik lah dekat kereta ni. So punya spring ni agak ngam-ngam tapi tengoklah berapa lama boleh tahan sebab dia besar. Kalau dapat kecil sikit comel lah. So tengoklah lama mana tahan. Tapi dia tutup penuh, pasir pun tak kena. Itu kebaikan dia. So kita dah siap pasang, cuma sebolingnya belum pasang lagi. Jadi kita buat adjustment. Kita ambil sini ke sini, kita buat dalam 390. Alright. Lepas tu dia punya spring compress dia 90 cun lah ni. Dia tak keras, tak lembut. Masa kita pusing naik tu kita dah boleh rasa lah. Ok, so yang ni kita buat dalam 25mm. Dia punya adjuster dia. So duduk dalam keadaan cantik. Alright. Spring pun tak ada free play. So elbow ni kita pasang ngam lah, memang cantik lah. Okay. Belah sini pun dah cun. Alright. Jadi kita turun, kita tengok dia punya rendah dia macam mana. Walaupun dia spring tangkat, dia tak gerak lah. So ni dia tak apat lagi, dia tak masuk apat. Sehari kereta turun lagi dia akan masuk. Cun lah untuk elbow ni. Dia tak ada tinggi sangat, dalam 5 jari, 6 jari 6 jari je tu lah. Boleh lah ni. So spring standard pun boleh masuk. Ok, so kita dah siap pasang. So yang ni dia bocor sebelah ni elbow dia. Nanti dia servis, dia datang set up balik lah. Sebelah ni bocor, sebelah lagi ok. Kita tekan tadi kan, belah sana tekan dia naik. Kalau belah sini tekan dia dah tak naik. So nanti owner dia hantar servis lah. Kita tak buat servis, kita buat setup dengan pasang lah.
Jadi kita akan masuk tayar, kita pergi running dulu tengok sama ada kita nak adjust balik ke macam mana. Jadi kita masuk tayar dulu. Ok guys, so kita dah siap setup dan juga pasang ada punya adjustable mounting. Ok, so jom kita layan dulu. Ok, so jangan lupa like, share dan komen YouTube Faizal Kapil channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.